Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin yang berada di studio dan juga penonton sekalian. Apa khabar hari ini? Apa khabar puasa kita? Apa khabar seluruh ibadah-ibadah kita sepanjang bulan Ramadan? Alhamdulillah. Jadi pada hari ini kita telah pun sampai ke 8 Ramadan 1447 Hijrah. Jadi pada pagi ini saya nak berkongsi tuan-tuan dan puan-puan sedikit berkaitan dengan keberkatan di bulan Ramadan. Bila kita bercakap tentang keberkatan, tajuk tazkirah pada hari ini, perkongsian ini tajuknya Raih Keberkatan, Gandakan Kebaikan. Bila kita sebut tentang raih keberkatan, apa yang sebenarnya dimaksudkan dengan barakah? Apa yang dimaksudkan dengan keberkatan? Jadi bila kita lihat kembali ke dalam kamus, apa yang dimaksudkan dengan keberkatan kalau dalam bahasa Arab barakah itu dalam kamus Al-Ma'ani bermaksud ziyadatul khair. Ziyadatul khair was sa'adah. Keberkatan itu, barakah itu adalah sifat bertambahnya kebaikan, bertambahnya kebahagiaan, bertambahnya pelbagai macam perkara-perkara yang baik. Dan barangkali perkara itu adalah perkara yang kecil, sedikit. Tetapi kerana barakahnya itu, maka kebaikan itu diganda-gandakan oleh Allah Ta'ala. Maka sebab itu dalam kamus, dalam bahasa pula, barakah ni ataupun keberkatan ni dimaksudkan dengan kurnia Allah yang mendatangkan kebaikan dalam kehidupan manusia. Bermaksud kebaikan yang didatangkan oleh Allah dengan kerana sesuatu ibadah kecil ataupun satu perkara kecil yang Allah Ta'ala janjikan di situ ada kebaikan yang berganda-ganda. Okey. Jadi bila kita bercakap tentang barakah, kadang-kadang kita buat sesuatu perkara yang kecil. Kita buat sesuatu perkara ataupun ibadah yang simple. Tetapi kerana Allah Ta'ala janjikan satu kebaikan, keberkatan yang lebih luas lagi, maka walaupun perkara itu kecil atau ibadah itu kecil, kebaikannya itu berganda-ganda. Kalau dalam bulan Ramadan, dalam konteks kita pada hari ini, antara ibadah yang Allah Ta'ala janjikan dengan keberkatan, tuan-tuan ya, adalah satu hadis yang popular, yang biasa kita dengar. Iaitu kata Nabi SAW, tasahharu fa inna fis sahur barakah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Nabi, tasahharu, bersahurlah. Fa inna fis sahur barakah. Bersahurlah kerana sesungguhnya dalam sahur itu ada keberkatan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka apa yang dimaksudkan dengan sahur? Kalau kita nak ambil contoh pelbagai lagi lah ibadah yang ada keberkatan-keberkatan tertentu. Tetapi hadis ibadah yang diceritakan secara jelas dalam hadis dalam konteks bulan Ramadan ini adalah salah satunya ibadah bersahur. Jadi apa yang dimaksudkan dengan sahur? Sahur adalah makanan atau minuman yang dimakan ataupun diambil sebelum daripada waktu subuh. Kadang waktunya kalau kita mengikut kepada kamus Lisanul Arab oleh Ibn Manzur, katanya makanan dan minuman sahur itu yang diambil waktunya pada akhir malam dan sebelum subuh. Maksudnya dia bermula waktu sahur itu pada hujung, pada akhir malam. Dia tidak bermula pada awal malam. Kalau awal malam mungkin selepas maghrib kita dah boleh bersahur. Tidak. Tetapi sahur ini dia bermula pada akhir malam sehinggalah sebelum daripada waktu subuh. Dan dalam hela waktu di antara sebelum subuh dan juga waktu bersahur itu ada waktu yang kita sebut sebagai imsak. Waktu yang kita perlu berjaga-jaga, berwaspada supaya tak termasuk dalam waktu subuh. Jadi waktu sahur itu sunnahnya kita melewatkan dia. Kita melewatkan sahur itu kalau dalam waktu akhir malam itu sehingga sebelum subuh. Paling cantik selepas kita bangun mungkin solat, kita dah lena, dah tidur, dah rehat. Kemudian kita bangun untuk tahajud, kita bangun untuk solat taubat, solat hajat dan sebagainya. Kemudian lebih kurang sejam sebelum waktu, sejam setengah, 2 jam sebelum waktu subuh itu, kita dah mula ambil makanan dan minuman. Itu sebagai salah satu daripada bekalan kita untuk kita nak berpuasa sepanjang hari tersebut. Ya. Dan salah satu daripada keberkatan ataupun kebaikan yang Allah Ta'ala janjikan kepada orang yang bersahur ini, ada satu hadis yang lain yang mana Nabi SAW menyebutkan, ni'mas sahur mu'min at-tamar. Sebaik-baik sahur bagi orang yang beriman ini adalah
tamar, kurma. Hadis riwayat Abu Daud. Lalu kita pun terfikir, kenapa agaknya sebaik-baik sahur itu tamar kalau ikutkan saiznya kecil kan? Kalau ikutkan tapi mungkin kerana keberkatan pada zat yang ada pada kurma tersebut menyebabkan dengan kita bersahur perkara yang sedikit itu keberkatan yang melimpah ruah, kebaikannya berganda-ganda menyebabkan kita boleh tahan tubuh badan kita sehingga ke waktu berbuka. Jadi itulah antara kebaikan yang diganda-gandakan oleh Allah, walaupun perkaranya kecil, walaupun sunnahnya kecil iaitu bersahur sahaja, dan walaupun sebaik-baik kata Nabi sebaik-baik sahur itu adalah tamar. Dan kita boleh lihat juga dalam hadis ini satu sudut Nabi SAW memaksudkan secara jelas adalah dengan bersahur dengan memakan tamar. Salah satu lagi kita boleh faham juga bahawa bersahur sebaik-baiknya adalah menggunakan makanan asasi atau makanan ruji yang biasa kita makan. Kalau di Nusantara ini barangkali bermaksud nasi dan sebagainya. Jadi dengan keberkatan kita bersahur itulah walaupun makannya sedikit tetapi kekal kenyang, kekal bertenaga, kekal sihat itu sehinggalah waktu berbuka puasa. Tuan-tuan dan puan-puan, pernah tak kita makan dalam kuantiti yang sedikit tetapi kita berkongsi? Pernah tak kita makan dalam talam? Mungkin dulu kita duduk kat asrama kan? Pernah tak kita makan dalam talam dekat dalam masjid ke? Kita makan dalam talam, dalam dulang, berkongsi mungkin berapa? 5-6 orang, 7 orang kadang-kadang Jadi setiap orang dalam kumpulan kita seorang makan sedikit. Tetapi yang sedikit itulah akhirnya yang menyebabkan kita rasa kenyang. Menyebabkan kita rasa lebih bersyukur. Menyebabkan kita rasa bahagia sebab kita dapat berkongsi dengan orang lain. Di situlah terletaknya keberkatan apabila kita makan secara berjemaah. Itulah yang dimaksudkan dengan barakah. Walaupun amountnya, kuantitinya, saiznya sedikit, kecil, portionnya kecil, tetapi kerana keberkatan yang Allah Ta'ala janjikan, maka kebaikan daripada satu hidangan yang kecil itu boleh menyebabkan kita rasa lebih bersyukur, menambah kebahagiaan kita rasa cukup dan kita rasa sentiasa bersemangat untuk beribadah. Jadi itulah antara kebaikan yang kita boleh dapat, kita boleh peroleh daripada ibadah sahur, yang di situ juga kita boleh berebut untuk dapatkan gandakan kebaikan melalui keberkatan ataupun melalui keberkatan satu ibadah yang kecil. Mudah-mudahan kita boleh beramal dengannya, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kekuatan kepada kita untuk terus beramal dengan sunnah baginda Nabi SAW dan memperoleh keberkatan dalam ibadah-ibadah sepanjang bulan Ramadan. Dan kalau tuan-puan ingat, sebagai penutup, kita biasa dengan doa yang Nabi SAW ajarkan sebelum kita masuk bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan, kan? Sebelum kita tiba dalam bulan Ramadan ni, kita telah pun banyak berdoa dengan doa tersebut. Kita memohon kepada Allah supaya banyakkanlah keberkatan, berkatilah pada makanan seperti mana kita doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar, kan? Makanan yang ada di depan kita mungkin sedikit, mungkin tak banyak, mungkin taklah begitu sedap, taklah begitu cantik hidangannya, tetapi dengan keberkatan yang ada padanya, mudah-mudahan memberi kesihatan untuk tubuh badan kita terus beribadah kepada Allah Ta'ala. Jadi mudah-mudahan kita diberi kekuatan untuk terus beribadah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.